terima kasih kepada Kerajaan Negeri Melaka yang telah menuan hukumahi dialog ini dan juga perayaan Hari Tibet Negara yang bermula pada hari ini, dan besok Yang Berhormat Perdana Menteri akan menunjukkan sesuatu kelainan yang kita lakukan, di mana pada tahun ini kita akan menawarkan lebih daripada 5,600 peluang pekerjaan, dan mereka boleh memohon untuk kerja, dan banyakkan surat tawaran akan dikeluarkan pada hari yang pertama tarikh itu. Dan pameran kali ini melibatkan bukan sahaja daripada 12 kementerian yang berbeza yang menawarkan kursus Tibet, malah 1,398 institusi Tibet terlibat di dalam Hari Tibet Negara ini. Dan hari ini hingga besok akan terus berlangsung ASEAN Tibet Council Post Regional Policy Dialogue, di mana ini merupakan kali keempat ASEAN Tibet Council mengadakan dialog. Terima kasih kepada Kerajaan Negeri Melaka.